Kalau kita tengok orang tu tak semayang misalnya, tak kena surah masjid, jangan kita maki dia, dekat dia macam mana cari uslub macam mana nak tarik dia. Tu. Dalam madrasah ni ada 20 orang, 50 orang, kan? Baik, kita buat target tahun ni tiap-tiap seorang tarik seorang macam. Ya, seorang tarik seorang. Dah jadi berapa kan? 100, penuh dah. Ini balik muka tu, pergi balik muka tu. Habis meninggal pula seorang, kan? Patutnya tiap-tiap seorang setahun ni kita target. Tiap-tiap seorang kita bawa seorang. Siapa yang tak mampu kita dekat. Buatlah uslub cara mana kita buat. Cari ini orang tak semayang dibaca kau. Ni tu neraka mana tak tahu. Ya, neraka dia pula tu hukum orang neraka mana. Itu bukan sifat. La tunza'ur rafah. La tunza'u rafa illa min syaqiyyin. Tidak dicabut perasaan kasihan belas daripada hati seorang melainkan orang tu paling celaka, Nabi kata. Orang yang paling celaka, Nabi kata apa? Orang yang kerah hati, yang tidak ada sifat kasih sayang. Kita sifat kasih sayang tu ada. Orang jahil tak tahu agama, kesian, tengok macam mana kita nak dekat dia. Orang tu tak sembahyang, kesian kita, macam mana nak tarik. Itu cara dia mana? Dakwah. Tarik orang tu kepada jalan Allah SWT. Jangan biarkan. Ya. Kalau cakap kita maki kita apa, macam dia apa juga tak selesai masalah.